Okey, bagus akak ni tengah Ricky Z500 untuk suami. Okey, perjalanan yang akak bagi tahu ni memang jauh. Tanjung Malim ke Puchong jauh jugalah. Okey, mostly saya assume memang mostly highway lah. Okey, so saya rasa Z500 ni okey, sangat okey untuk dia. Tapi untuk jalan jauh saya syorkan ambil Ninja 500. Macam Ninja 500 ni, walaupun dia nampak macam sport bike, tapi dia punya handle ni tinggi. So dia dengan Z500 lebih kurang sahaja position dia. So saya rasa dia lebih sesuai untuk ambil Ninja 500 sebab dia motor ni lebih selesa jalan highway. Jalan town dia pun okey, tapi highway dia memang perform lah kalau compare kan dengan Z500. Tapi depend kepada suami akak tu suka yang mana. Kalau dia minat naked, go for naked lah. Kalau minat sport bike, go for sport bike. Okay, tengok pada minat juga sebenarnya. Okay.